Selamat sejahtera, nama saya Grace Naomi selaku pengarah projek Hayat Ala Falah Aspire to Inspire sesi 2025 dan 2026. Hayat Ala Falah atau nama singkatannya HAF merupakan projek di bawah Kluster Pendidikan dan Motivasi Sekretariat Sukarelawan Universiti Malaya. Projek ini bertujuan untuk membantu pelajar, terutama dia di sekolah pedalaman untuk melanjutkan pelajaran selepas tamat pengajian SPM dengan memperkenalkan fungsi institusi pengajian tinggi. Projek ini juga akan membantu mereka untuk meneroka minat dan potensi diri dalam menentukan hala tuju masa depan. Bagi sesi lepas, HAF telah berjaya menganjurkan satu sesi di SMK Paloh Hinai Pahang dan projek ini telah memberi impak positif kepada semua yang terlibat. Untuk sesi ini, HAF bakal terus berjelajah ke dua buah sekolah menengah dengan pelaksanaan modul yang berfokus kepada motivasi dan kesedaran pendidikan. Pada masa yang sama, kami juga akan memberi penekanan kepada objektif yang kedua iaitu pembelajaran sepanjang hayat melalui aktiviti berasaskan kemahiran. Semoga projek HAF ini dapat memberi inspirasi kepada semua supaya terus berusaha dan membina masa depan yang cerah melalui pembelajaran sepanjang hayat. Terima kasih.